Pada 14 Jun 2025, dunia dikejutkan dengan serangan balas besar-besaran oleh Iran terhadap Israel apabila ratusan peluru berpandu balistik dan drone dilancarkan secara serentak. Ini telah menjadi konflik terbuka antara dua negara besar di Timur Tengah dan ia mengundang kebimbangan global akan tercetusnya perang serantau yang lebih luas. Antara aset yang paling ketara menerima kesan adalah emas, yang merupakan tempat perlindungan selamat atau safe haven semasa ketidaktentuan geopolitik. Situasi ini menjadi pemangkin penting kepada pergerakan harga emas yang semakin meningkat. Dalam dunia yang semakin tidak menentu sekarang, emas bukan sekadar pelaburan. Ia adalah perlindungan, kestabilan dan ketenangan fikiran. Dalam persekitaran penuh ketidakpastian ini, emas bukan sekadar komoditi, ia kini dilihat sebagai aset strategi utama dalam pengurusan risiko pelaburan. Pelabur yang bijak bukan hanya fikirkan tentang mencari pulangan, tetapi juga melindungi nilai kekayaan daripada risiko geopolitik yang tidak dijangka seperti yang berlaku di Timur Tengah sekarang. Semoga perkongsian saya bermanfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.